Baca Kelantan je? Ha. Kelantan mana? Sema. Pasir. Berapa orang mana? Saya Lunda. Sahabat apa boleh tercakap Kelantan tu. Boleh tu. Ya tak kira kau mana apa kalau duduk Kelantan memang boleh cakap Kelantan. Cina ke India ke, Melayu. Siye ke. Boleh je Kelantan. Betul. Memang tak ada selera tu. Oh. Hadis generasi baru kalau orang lama lagi dekat. Orang tua rumah saya pun pekak juga Kelantan. Patut dia mikir-mikir. Gerak sampai 45 ya. Tak jauh pun. Macam ada orang tahu je lah. Kalau jok ada event memang mahal. Ya, kita bukan nak pergi pak event betul lah. Kita nak pergi jalan, pergi jogging kan. 45 ya ni boleh ke pakcik 38. Yo banyak tu pakcik. Banyak. Okey lah. Naik motor sendiri. Betul. Orang rumah saya perempuan pun dia naik motor. Naik motor juga Tapi kalau orang Kelantan memang hidup motor. Tak kira lelaki. Kalau daripada sekolah lagi dia dah pulang motor dah. Dia motor ni kalau hujan tu. Kalau bukan hujan tak ada apa. Tak ada apa. Kalau bukan memawik, tak ada 300 je apa. Betul. Kaya betul-betul sebelah PV 13. Depan sekolah menengah sekolah rendah. Dah cik, jumpa lagi cik. Event jalan no. Hujung tu? Kena jalan. Tak apa. Bagi jalan. Dah cik, salah cik. Alah. Okey. Terima kasih. Masih jumpa lagi cik. Sihat cik